Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bersiaran untuk program tazkirah kita. Jadi tuan-tuan dan juga para muslimin dan muslimat, anak-anak, khususnya warga SK Balik Pulau, sudilah kiranya mendengar sedikit apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita untuk dunia dan juga akhirat. Jadi apa yang saya nak sampaikan sini adalah sekarang kita berada di bulan Islam, bulan Safar, 22 Safar, dan kita tahu bahawasanya Nabi mula berhijrah ketika pada bulan Safar. Pada 27 hari bulan Safar, Nabi memulakan langkah hijrah baginda ke Madinah. Dan kita telah pun mendengar tajuk hijrah yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Azman. Semoga kita mendapat manfaat daripada tajuk hijrah itu. Dan sekarang kita berada di bulan Safar, di bulan berlakunya permulaan hijrah. Hijrah Nabi pada bulan Safar, dan Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Dan apa yang ingin saya utarakan di sini adalah kita berada dan kita akan sampai pada bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kita meraihkan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menunjukkan tanda cinta dan sayang kita kepada baginda, maka kita meraihkan kehadiran bulan Rabiul Awal dengan banyak kita melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kita cinta kepada baginda. Antaranya adalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah selawat ini selalu kita dengar, tuan-tuan, anak-anak kita sendiri yang hadir ke setiap kali hari Jumaat. Khatib akan berpesan kepada kita semua, khususnya muslimin yang hadir kepada fardu Jumaat, kita mendengar khutbah. Dalam khutbah, khatib selalu menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Sallu, berselawatlah kamu, alaihi, ke atasnya, ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Jadi setiap hari saya nak tekankan di sini kepada semua warga SK Balik Pulau, khususnya kepada saya, kepada para waris, para guru, anak-anak semua, hendaklah kita sentiasa berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah dengan selawat apa sekalipun, selawat yang kita biasanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad paling kurang, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad,
ataupun apa-apa selawat tafridiyah ke. Dan yang paling afdalnya, yang sahihnya adalah selawat yang kita duk selawat, yang kita selalu selawat di dalam solat kita. Dalam solat kita, setiap kali tahiyat akhir, selawat Ibrahimiyah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang lepas itu kita baca tahiyat, tapi selawat ada di dalam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kita berselawat kepada Nabi. Sebab selawat ni adalah, makna selawat ni kalau daripada Allah adalah rahmat. Rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga, kalau makna selawat juga, kalau daripada malaikat, dikatakan malaikat doa memohon keampunan kepada kita. Dan daripada kita sendiri juga, selawat ini adalah doa. Doa, kita berhubung terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah dah wafat, kita berselawat kepada baginda dan baginda akan terus membalas selawat kita itu. Walaupun baginda telah wafat. Dan selawat juga tidak memerlukan penghayatan. Berbanding dengan kita istighfar. Namun begitu, bukanlah bermakna saya nak menafikan istighfar. Istighfar perlu setiap hari. Selawat juga perlu. Tapi selawat sambil kita nasyid, bernyanyi-nyanyi, Sallallahu ala Muhammad contohnya. Anak-anak selalu, kalau dalam bahagian lagu ni, apatah lagi kita selawat dengan berlagu. Kita berselawat dengan berlagu. Sebab apa? Setiap kali berselawat, Nabi kata, jadi orang yang berselawat kepada Nabi ni akan diberikan ganjaran setiap kali berbagi apa ni kita berselawat. Man sallu alayya, barang siapa yang berselawat ke atasku, kalau tak silapnya, barang siapa yang berselawat ke atasku, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya dengan kadar 10 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas, nescaya berselawat ke atasnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 10 kali. Selawat daripada Allah Ta'ala maksudnya rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pandang kita dengan kasih sayang. Jadi kita kena banyaklah berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai waris, kita kena latih diri kita. Setiap hari mesti kita kena ada selawat kepada Nabi. Kita leka, saya juga leka, tapi kita kena tetapkan masa bila kita nak berselawat kepada Nabi. Sebab selawat ni kalau kita 100 kali pun mungkin dalam 7 minit. Kalau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kalau simple 100 kali mungkin dalam masa 7 minit, 6 minit, 7 minit kita boleh dapat dah. Tapi kalau kita selawat Ibrahimiyah tu panjang sikit, mungkinlah 10 minit kita dapat 100 kali. Tak perlu masa yang panjang untuk kita berselawat kepada Nabi. Sebab Nabi cinta dan sayang kepada umat sampai kepada hari kewafatan baginda masih tetap ingat kepada umatnya. Jadi kita sebagai orang yang nak membuktikan kata kita cinta kepada Nabi ni, kena paling kurang pun kita berselawat kepada Nabi. Itu salah satunya. Kita mengamalkan apa yang disuruh oleh Nabi dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Itu sebagai tanda bukti kita cinta kepada Nabi. Dan kita latih diri kita, anak-anak kita, bermula di rumah dengan kita mencintai Nabi. Nabi cinta kepada program-program majlis ilmu. Jadi kita kena cinta kepada majlis ilmu. Dengan cara
Tak perlu lama. Tak perlu lama. Walaupun sekejap kita mulakan aktiviti kita dengan ilmu, insya-Allah dia akan menjadi kepada anak-anak kita untuk mereka juga cinta kepada majlis ilmu. Sahabat-sahabat ketika berada bersama dengan Nabi, mereka akan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga kan dikatakan bahawasanya sekiranya kalau burung duduk di atas kepala para sahabat tu, dia akan tetap konsisten. Sebab apa? Sahabat-sahabat akan tetap konsisten dalam majlis ilmu tanpa apa-apa pergerakan kerana menghormati majlis ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi itu, mereka cukup patuh apa yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka cukup cinta dan patuh kepada Nabi. Sehingga kan dia beritakan dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, mereka kekurangan air. Bila Nabi berwuduk, mereka dan ini diceritakan oleh pemuka Quraisy yang datang untuk melakukan buat risikan berapa ramai bilangan Nabi dan juga para sahabat yang datang untuk melakukan pekerjaan umrah pada tahun ke-6 Hijrah itu. Lepas tengok sahabat-sahabat ni berebut-rebut tahan air wuduk Nabi. Dia tengok, dia kagum, dia kata dia kagum dengan pengikut Muhammad, sebab pengikut Muhammad ni meraihkan sayang menyayangi Nabi lebih daripada diri mereka sendiri lagi. Jadi kita pun kalau tak sampai taraf tu, mudah-mudahan kita juga dapat membuktikan cinta kita, sayang kita kepada Nabi. Paling kurang pun kita kena berselawat. Paling kurang pun kita kena ikutlah apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan melakukan perkara-perkara fardu, solat, menutup aurat, puasa dan sebagainya. Jadi untuk kita semualah, untuk saya, untuk tuan-tuan dan juga untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat mengabdikan diri seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Yang penting kita ingat sempena bulan Rabiul Awal yang akan datang ini. Sebab sekarang kita berada bulan Safar, 22 Safar, hampir sangat dah dengan Rabiul Awal, bulan kelahiran dan kewafatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita raikan. Jadi apa kiranya kalau kita fokus, kita sayang kepada Nabi, kita tahu anak-anak Nabi berapa orang, sifat-sifat Nabi. Nabi ni kalau berjalan sentiasa diteduhi oleh awan. Nabi mendapat melihat belakang seperti mana baginda lihat depan. Nabi harum, peluh baginda harum, bau wangi, kanak-kanak cukup-cukup. Setiap kali Nabi sentuh kepala kanak-kanak, terutamanya anak yatim, bau haruman kesan peluh Nabi itu bertahan cukup lama. Berbeza dengan kita tuan-tuan, kita peluh kita, Masya Allah, peluh kita busuk, peluh Nabi wangi tuan-tuan. Jadi banyak keajaiban, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi. Hatta padri Yahudi yang berada di Syam sana, bila melihat Nabi ketika masa tu belum jadi Nabi, masa Nabi kanak-kanak ikut rombongan bapa saudaranya pergi ke Syam, tengok ada awan yang meneduhi, budak ni bukan budak yang biasa. Dia panggil bapa saudara Nabi, Abu Talib, adakah ini anak kamu? Abu Talib kata, anak aku lah. Sebab Abu Talib ni sayang kat Nabi lebih daripada 10 orang anaknya. Nabi, jadi bila Nabi diambil sebagai anak juga, anak saudara, tapi diakui sebagai anaknya yang ke-11. Abu Talib sayang kepada Nabi lebih daripada 10 orang anak. Jadi bila ditanya oleh pendeta Yahudi itu, siapa ini? Dia kata, anak aku lah. Dia kata, sepatutnya budak ini tidak ada bapa lah. Pendeta tu kata, budak ini sepatutnya tidak ada bapa. Barulah Abu Talib kata, betul, bapa dia telah meninggal dunia dan aku bapa saudaranya. Dia kata, jadi kalau macam tu tolong bawa pulang dengan segera.
Pendeta Yahudi itu kata. Sebab apa? Aku takut nanti orang-orang Yahudi dia tahu dia kenal. Sebab orang Yahudi dia tahu kenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi tahu Nabi, kenal Nabi ni seperti mereka kenal anak-anak mereka. Tuan-tuan pun kalau ada anak kembar, tuan-tuan kenal yang mana satu yang kakak, yang mana satu yang adik, yang mana satu abang, yang mana satu yang adik. Tuan-tuan kenal. Jadi orang Yahudi ni kenal Nabi, mereka kenal seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tuan-tuan. Jadi ni kehebatan orang Yahudi ni. Tapi bila Nabi diutuskan, mereka tak mau ikut. Jadi mereka kenal Nabi. Mereka takut, pendeta ni takut nanti orang Yahudi akan melakukan sesuatu sampai kepada membunuh Nabi. Sebab orang Yahudi tidak dapat terima Nabi, Rasul daripada bukan orang Yahudi. Sebab tu dinasihatkan kepada Abu Talib segera bawa pulang budak ini. Dia kata kalau ikut ilmu dia, budak ni lah bakal pengganti Nabi, bakal Nabi akhir zaman. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi kenal Rasul. Malu sangat kita kalau kita tak kenal Rasul. Orang Yahudi yang betul-betul Yahudinya, dia ikut apa yang dilakukan oleh sunnah Nabi. Amalan makan, makanan-makanan Nabi, mereka amalkan. Jadi kita pun kalau boleh, kita amalkan cara makan cara Nabi. Cara duduk, makan, berhenti sebelum kenyang. Itu penting sebab apa nak cegah kita daripada terkena pelbagai penyakit. Jadi tuan-tuan dan juga anak-anak sekalian, saya bagi secara umum. Saya ni tak pandai sangat dah berkata-kata. Jadi untuk kesimpulannya, sempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ini, bulan kita meraihkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah banyak kita berselawat kepada Nabi. Kalau kita kurang tahu tentang Nabi, tentang sirah Nabi, tentang anak-anak Nabi, tentang isteri-isteri Nabi, marilah kita menggali sirah anak-anak Nabi, isteri-isteri Nabi. Kita tahu sebab apa Khadijah kahwin dengan Nabi. Penting tuan-tuan. Khadijah, kenapa Khadijah kahwin dengan Nabi? Sebab Khadijah bermimpi bahawasanya bulan turun ke rumah dia dan bersinar daripada rumah dia. Bukan bulan, matahari. Matahari dan turun ke rumah dia dan bersinar daripada rumah Khadijah. Jadi Khadijah dia tanya sepupunya, Waraqah bin Naufal, apa maksud mimpi itu? Jadi Waraqah pun takbirlah mimpi. Ilmu takbir mimpi ni satu ilmu yang hebat dululah. Kita lah ni pun mungkin ada. Waraqah pun takbir mimpi bahwasanya kamu akan berkahwin dengan, kamu bakal berkahwin dengan Nabi akhir zaman. Itu salah satu. Dia akan bermula daripada rumah kamu. Sebab itulah tuan-tuan, Khadijah ni dia cari. Walaupun dia ni seorang janda yang kaya, hartawan yang jelita, akhlak dia agama Hanif. Dia beragama Hanif seperti sepupunya Waraqah bin Naufal. Jadi agama Hanif ni agama warisan daripada Nabi Ibrahim AS. Dia cari siapakah yang ada ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab tu dia offer kepada Nabi untuk bawa barang dagangan dia pergi ke Syam. Suruh hamba dia pantau, tengok sifat Nabi. Balik cerita, Nabi dapat keuntungan yang banyak bila cerita. Sebab itulah dia yang suruh Abu Talib minang Khadijah. Khadijah minta kepada Abu Talib datanglah untuk minang dia sebab dia berkenan dengan Nabi. Maka berkahwinlah Khadijah dengan Nabi. Sebab apa? Nak kahwin dengan Nabi akhir zaman. Sebab tu bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita apa pun, lepas tu cerita tentang wahyu yang turun, dialah orang yang mula-mula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kenal Nabi. Kita pun kena kenal Nabi. Banyaklah kita belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bertambah cinta kita kepada Nabi. Saya rasa cukup dulu untuk setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.